Dengan sanad satu lagi juga daripada Samurah bin Jundub, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik ucapan di sisi Allah ataupun bagi Allah ialah 4 ucapan, iaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu 4 kataan. Tidak mengapa kamu nak mulakan dengan yang mana antaranya. Dan jangan sekali-kali kamu namakan hambamu ataupun anakmu Yasaran, Yasar, Rabah, Najih, dan jangan juga Aflah. Kerana bila engkau bertanya, adakah dia di sana, kebetulan dia tidak ada, orang yang menjawab akan berkata tidak ada. Itu cuma 4. Jangan tambah lagi dengan mengaitkan saya. La tazidunna alayya, jangan tambahkan lagi daripada apa yang saya riwayatkan ini. 4 saja, nama tu je, kata perawi. Dengan sanad satu lagi serupa tu juga, hadis Syu'bah tidak ada sebut tasmiyatil ghulam, penamaan hamba ataupun anak lelaki, dan dia tidak ada sebut al-kalam al-arba', 4 ucapan, tapi kandungan dia tu ada juga. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar tu ada juga hak tadi tu, cuma tak ada sebut al-kalam al-arba' tu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya Nabi SAW hendak melarang orang daripada dinamakan ataupun menamakan anak-anak mereka dengan Ya'la, Barakah, Aflah, Yasar dan Nafi' dan nama-nama seumpama itu. Thumma ra'aituhu sakata ba'du anha. Lepas itu saya tengok, saya nampak dia diam, dia tak kata apa pun selepas pada itu tentang apa yang disebutkannya sebelum itu. Walam yaqul syai'an, dia tak kata apa-apa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan dia tidak melarang daripada memakai nama-nama yang tersebut tadi. Kemudian Umar hendak melarang, tetapi kemudiannya dia meninggalkan, dia tidak larang juga. Ini bab galakkan ataupun elok mengubah nama yang jelek, nama yang keji kepada nama yang elok, dan mengubah nama Barrah, mana baik, jauh, kepada Zainab dan Juwairiyah dan seumpamanya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menukar nama Asiyah. Ada seorang nama Asiyah, dia tukar. Baginda berkata anti Jamilah, ditukar nama Asiyah tu jadi Jamilah. Qala Ahmad makana akhbarani an, Ahmad bin Hanbal di tempat akhbarani dia tukar an Nafi', an Ubaidillah, qala akhbarani asitu. Akhbarani itu Imam Ahmad tukar dengan an, yakni an Ubaidillah an Nafi' an Ibni Umar. Sebab Imam Muslim ambil daripada beberapa orang tu guru dia sini, Ahmad bin Hanbal, Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al-Muthanna, Ubaidullah bin Sa'id, Muhammad bin Bashar. Tu berapa orang? 4-5 orang. Semua mereka kata akhbarani an Ubaidillah, qala akhbarani Nafi'. Kecuali Imam Ahmad, tempat akhbarani dia an, yakni dia riwayat secara an-anah. Beza situ sikit dia rayak. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa ada seorang anak perempuan Umar, ia dipanggil Asiyah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakannya Jamilah, tukar namalah Jamilah. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Juwairiyah itu namanya dulu ialah Barrah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukarkan namanya menjadi Juwairiyah. Wa kana yakrahu, dan beliau tidak suka dipanggil apabila dia keluar daripada Barrah ni. Keluar daripada mana? Keluar daripada Barrah. Tak sih, dia tidak senang orang kata lagu tu keluar daripada Barrah.
Dia nak keluar daripada, ditukarlah jadi Juwairiyah. Dalam hadis Ibnu Abi Umar an Quraib qala sami'tu Ibnu Abbas, lafaz riwayat itu beza, itu je, lain-lain serupa. Dengan sanad yang Imam Muslim beriwayatkan daripada Abi Hurairah, Zainab itu dulu namanya Barrah. Faqila, orang apa kata tuzakki nafsaha, dia puji diri sendiri, dia puji diri sendiri, dia mengelokkan, membersihkan dirinya sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakannya Zainab. Wa lafzul hadis li haula dun ibn Bashar. Lafaz hadis ni hak orang lain, bukan hak lafaz Ibnu Bashar, Muhammad bin Bashar. Ibnu Abi Syaibah kata haddatsana Muhammad bin Ja'far an Syu'bah, yakni lafaz riwayat dia tu lafaz ta'ammul dan adab dia tu berbeza, tu ya. Dengan sanad yang Imam Muslim beriwayatkan daripada Muhammad bin Amr bin Atha, katanya Zainab anak perempuan Ummi Salamah menceritakan kepada saya, katanya nama saya dulu Barrah, lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukar menjadi Zainab. Qalat, katanya, wa dakhalat alaihi Zainab bintu Jahsh, pernah Zainab bintu Jahsh isteri dia masuk menemuinya, nama dia dulu Barrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tukar nama dia tu kepada Zainab. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Muhammad bin Amr bin Atha, katanya, saya telah menamakan anak perempuan saya Barrah. Lalu Zainab binti Abi Salamah kata kepada saya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada nama ini. Aku dulu pun dinamakan Barrah. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, jangan kamu puji diri kamu sendiri, jangan kamu angkat diri kamu sendiri. Allah lebih mengetahui tentang orang yang baik, orang hak juru. Jangan kita kata kita juru. Faqalu bima nusammiha, lepas tu nak bubuh nama apa? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kamu bubuhlah namanya Zainab. Sekali dulu lah. Tu tak apalah sekali. Ini kitabul adab, kitab cerita tentang adab. Adab ni banyak lah, adab. Bahkan agama Islam ni istimewa pasal ada adab dia tu lah. Segala-galanya ada adab belaka, dan kena dengan beradab. Kalau tidak ada adab, tidak ada keberkatan di dalam hidup kita. Termasuk dalam adab, adab nama, adab masuk rumah, adab berkecek, adab majlis, macam-macam lah adab tu. Adab makan, adab tidur, adab. Itu semua tu ada adabnya, ada disiplin, ada tata caranya. Itu maksud adab. Jadi kalau kita tengok hadis-hadis ni, ni berkenaan dengan nama baru. Lepas tu ada banyak lagi cerita lain lagi, adab nak masuk rumah, adab berapa tu, macam-macam lagi. Cerita pasal pakaian dan perhiasan sudah habis. Ini masuk dalam bab adab juga. Kitab jami', kitab hadis yang orang panggil jami', salah satu kandungan dia yang besar ialah adab. Dia mesti kena ada bab ni, bab besar ni, kitabul adab ni, selain daripada hak lain-lain tu. Bahkan pakaian pun termasuk dalam adab juga sebenarnya, pakaian. Tetapi oleh kerana ada kesesuaian dengan hadis sebelum pada tu, maka Imam Muslim buat suku. Dan adab ni, dalam bab adab ni, pakaian lah, pakaian dan lain-lain pun termasuk juga. Lepas tu kalau kita pergi ke rumah orang, apa yang kena beradab tu, kena minta izin dulu, termasuk dalam bab adab ni. Dia ada kaitan rapat dengan pakaian. Sebab apa? Mana kita tahu orang duduk dalam keadaan lagu mana, selok kau kaya orang, kau lagu mana, duduk tidur kau, guling kau, tiba-tiba kita masuk. Sebab itulah kena ucap salam dulu, minta izin dulu nak masuk, kena ada adab. Sebab apa? Dia ada kaitan rapat dengan pakaian. Selain daripada itu, adab tu sendiri bila seseorang ada, bermakna jiwa dia tu berpakaian. Kekurangan dia tu tertutup bila dia ada adab. Kalau tidak, macam pertelanjang lah depan orang kalau tak ada adab. Sebab orang akan nampak kekurangan kita, kelemahan kita. Lepas tu dia marilah hadis hak mula-mula ni berkenaan dengan nama. Sebab kita baca saat ni lah, tengok Imam Nawawi sebut. Sebab dia sebut tu merangkumi
dah dalam masalah ni.